Kalau anda dengan cari satu motor adventure touring bike tapi nak harga murah lagi, nak CC besar, bukan branded yang tak mampu beli, CF motor ni lebih berbaloi. CF Motor baru dilancarkan satu model baru kat Malaysia, nama dia CF Motor 700 MT. Motor ni sebenarnya tidak barulah dalam pasaran. Yang baru itu dikenali sebagai 800 MTX. Ini tuan-tuan dan puan-puan adalah CF Motor 800 MT dengan enjin yang sama, model terbaru. Dia guna enjin 2 silinder inline, cc dia 693. Ada 67 horsepower dengan 60 Newton meter torque. Motor ni pakai enjin KTM 799cc, 2 silinder yang menjana lebih kurang 90 horsepower dan 80 Newton meters of torque. Top speed dia lebih kurang 190 boleh pergi. Top speed dia lebih kurang 200 km sejam dia. Apa yang berbaloi dengan motor ini kalau kita beli, dia bagi you adjustable windshield besar-besar, tak payah buka, ada crash bar, ada bagi you handguard, bawah punya skid plate. Dengan motor ini dia bagi you 3 biji aluminium box. Dan sebab ini adalah second hand, korang akan dapat juga handlebar yang sudah dinaikkan. Motor ini dapat juga pelana yang sudah direndahkan untuk tunggangan yang lagi selesa. Enjin dia sebenarnya sama dengan CF Motor CLX 700 enjin, sama juga dengan CF Motor 650 MT enjin. Ada separuh kawah enjin, separuh CF sendiri enjin. Jangan kata KTM enjin, ini bukan enjin KTM. Motor ini mempunyai enjin yang sama dengan KTM 790 Adventure. Dulu boleh kata bahawa KTM dihasilkan kat kilang Austria. Sekarang berdua-dua pun dikilangkan kat fasiliti yang sama di China. Bahagian depan dia guna upside down fork disc brake dengan 4-port piston caliper, ada ABS. Motor ni mempunyai caliper J1 4 port sebelah kiri dan sebelah kanan. Dia ada piring brake yang bersaiz 320mm, 20mm lagi besar daripada 700 MT. Saiz tayar dia 110/80/19 inci guna tayar CST. Dan sebab motor ini second hand, dia datang bukan dengan tayar CST tapi dengan tayar Michelin. Michelin apa tuan-tuan dan puan-puan? Michelin Road 6. Tayar mahal dan berkualiti. Walaupun rim diri tapi dia tubeless dengan ada tayar pressure punya sensor. Bahagian belakang dia guna juga disc brake, ada ABS dengan ada traction control. Saiz tayar dia 150/70/17 inci guna tayar CST juga. Meter dia bagi you 5 inci punya TFT. Kalau meter you boleh setting dia punya ABS dengan traction control kat dalam. Lagi ada juga tayar pressure dekat sini. Lepas tu grip heater, seat heater dengan motor ni pun ada. Lagi you nak connect dengan handphone Bluetooth pun ada juga. Kapasiti tangki dia 20 liter dengan motor biar berat ini 240 kg. Seat ketinggian dia 800 mm sahaja. Dia satu adventure touring bike, boleh buat sampai dia seat height macam ni, memang sesuai dengan banyak-banyak orang. Tak kisah you punya kaki panjang ataupun pendek. Satu boleh bawa you pergi jalan jauh punya motor dengan boleh masuk hutan, jalan sikit-sikit off-road punya adventure touring bike. Inilah bunyi dia. Harga baru motor ni dijual dengan lebih kurang 50 lebih ribu. Sekarang motor ni dalam pasaran hanya untuk 40 ribu ke bawah. Bulanan lebih kurang 7,800 ringgit untuk 7 tahun. Untuk viewing motor ini dipersilakan call dan WhatsApp Jeffo Garage dengan nombor 018 3456792. Jumpa di next video. Bye.